Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa lagi kita di dalam podcast PMTG. Di mana podcast PMTG ni antara podcast yang mendapat rating ataupun permintaan yang tinggi lah daripada pelajar-pelajar dan juga netizen-netizen yang ada lah. Okey, untuk hari ni kita bersama dengan Puan Suliati, Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar di Politeknik Metro Tasik Gelugor. Antara orang penting kita jugalah, antara orang hebat lah dikatakan dalam Politeknik Metro Tasik Gelugor ni. Sebab kalau tak ada ketua unit, tak ada pelajar yang boleh kita ambil untuk masuk kemasukan. Okey, jadi selamat datang kepada Puan Su ke podcast PMTG. Dan hari ini kita nak bincangkan ataupun kita nak sema-sema sikit lah tentang boleh. Pelajar yang ada di PMTG ni. Okey. Sebagai ketua unit HCP macam saya di sini memanglah nampak student tu ada kan. Tapi saya tak tahu jumlah sepenuhnya berapa. Berapa student PMTG yang kita ada sekarang ni? Okey, so jumlah terkini pelajar kita sekarang ni ada seramai 399 orang. Yang berada di kampus kita ada 245 orang dan yang selebihnya latihan industri dan work based learning lah. Okey, jadi maksudnya 400 orang. Oi, ramai juga student kita sebenarnya. Betul. Student PMTG ni ramai sebenarnya. Jadi maksudnya walaupun ialah bangunan kita ni kita tahulah tak adalah besar mana kampus kita ni kan. Betul. Tapi cukuplah muat untuk dekat 400 orang lah, 399. InsyaAllah Muat dah. Okey, jadi maksudnya kita bukanlah orang kata tempat kecil pelajar sikit. Pelajar kita ramai juga lah sebenarnya. Okey.